Mulakan video ini dengan penuh semangat di saluran anda kerana hari ini kita akan berbicara tentang Proton X90 2026 model SUV moden yang semakin menjadi perhatian di Malaysia dengan reka bentuk premium, teknologi pintar, keselamatan yang dipertingkat dan prestasi yang lebih mantap. Proton X90 2026 hadir sebagai SUV generasi baharu yang direka untuk mereka yang mahukan gaya ruang dan ciri mewah dalam sebuah kenderaan keluarga yang lengkap. Dalam versi terbaharu ini, Proton memberi nafas segar dengan kemaskini luaran yang lebih aerodinamik, lampu LED yang direka lebih tajam serta bentuk grill hadapan yang memberi imej lebih berani dan premium. Proton X90 2026 mengekalkan konsep SUV 7 tempat duduk dengan ruang kabin yang luas, selesa dan berkualiti tinggi. Material dalaman dipertingkatkan dengan kemasan kulit lembut, reka bentuk papan pemuka yang lebih moden, skrin paparan yang lebih besar dan sistem infotainment yang jauh lebih responsif. Model ini turut menawarkan tempat duduk baris ketiga yang lebih ruang, menjadikan perjalanan keluarga lebih selesa terutama untuk perjalanan jauh. Sistem pendingin hawa zon berganda turut memberikan kesejukan serata ruang kabin dengan kawalan pintar yang memastikan setiap penumpang merasai keselesaan optimum. Dari segi prestasi, Proton X90 2026 dikuasakan oleh enjin yang lebih efisien dengan teknologi hibrid ringan yang membantu memberikan kuasa yang lebih lancar dan penggunaan bahan api yang lebih baik. Proton menambah baik sistem pemanduan agar lebih stabil di selekoh, kurang gegaran dan lebih senyap di lebuh raya. Ini menjadikan SUV ini bukan sahaja sesuai sebagai kenderaan keluarga, malah sesuai untuk pemandu yang suka perjalanan jauh. Dengan sistem transmisi yang lebih halus, pemanduan akan terasa lebih premium dan responsif. Keselamatan merupakan fokus penting dalam Proton X90 2026 kerana ia dilengkapi dengan keseluruhan sistem keselamatan aktif dan pasif terkini seperti kamera 360, sistem brek kecemasan autonomi, amaran pelanggaran hadapan, pemantauan titik buta, kawalan jelajah pintar serta bantuan kekal lorong. Semua ciri ini memudahkan pemandu mengawal kenderaan dan memberikan ketenangan sepanjang perjalanan. Proton juga menambah baik struktur badan SUV ini dengan penggunaan material yang lebih kuat dan tahan bagi memastikan perlindungan maksimum sekiranya berlaku kemalangan. Proton X90 2026 turut menawarkan pengalaman teknologi yang lebih moden dengan kehadiran skrin infotainment bersaiz besar yang menyokong Android Auto dan Apple CarPlay, sambungan Bluetooth yang lebih pantas, pengecas tanpa wayar dan port USB yang lebih banyak untuk seluruh penumpang. Sistem bunyi premium pula menjadikan setiap perjalanan lebih menghiburkan. Proton juga memasukkan ciri pintu kuasa belakang yang boleh dibuka secara automatik serta fungsi kunci pintar yang memudahkan pengguna. Reka bentuk luarannya memberikan SUV ini penampilan lebih matang dan elegan dengan warna baharu, lampu LED belakang yang lebih bergaya, rim aloi baharu dan garis badan yang lebih kemas. Proton berjaya memberi sentuhan moden yang menonjolkan identiti X90 sebagai SUV premium buatan Malaysia. Bahagian hadapan yang tampak lebih agresif serta rekaan bumper yang diperkemas memberi rupa yang lebih kukuh dan sporty. Beralih kepada keselesaan perjalanan, Proton X90 2026 dilengkapi sistem suspensi yang telah ditala semula untuk memberikan pemanduan lebih lembut dan stabil walaupun melalui jalan yang tidak rata. Penebat bunyi yang lebih baik membantu mengurangkan bunyi luar, menjadikan pengalaman memandu lebih senyap dan selesa. Pemanas dan penyejuk tempat duduk juga tersedia dalam varian tinggi untuk memberikan keselesaan maksimum kepada pemandu dan penumpang. Kelebihan besar Proton X90 2026 adalah keseimbangan antara prestasi ruang, keselesaan